Jadi kami di booth Acer Computex 2025 untuk check out satu laptop terbaru daripada Acer, iaitu Predator Triton 14 AI. Ini adalah laptop gaming compact dengan rekaan nipis dan juga berprestasi tinggi. Laptop ini menggunakan skrin 14.5 inci OLED dengan resolusi 2880 1880 serta menyokong kadar penyegaran 120Hz dan juga memiliki cakupan warna penuh DCI 3. Skrin juga berkesentuhan, jadi anda boleh touch untuk menggunakan laptop lah. Laptop ini dikuasakan chip Intel Core Ultra 9 288B yang digandingkan dengan GPU GeForce RTX 5070. Lepas tu ia juga didatangkan dengan RAM LPDDR-X 32GB dan juga storan PCIe Gen 4 seluas 2TB. Tapi walaupun nipis, sistem penyejukan laptop ni bukan biasa-biasa tau. Ia menggunakan kipas Aeroblade generasi ke-6 dengan bilah senipis 0.05mm, paling nipis di dunia. Lepas tu macam anda nampak, touchpad laptop pun besar dan ia jenis haptic dan dilindungi kaca Corning Gorilla. Juga menyokong stylus, jadi anda boleh lukis menggunakan stylus terus dari touchpad. Okey, untuk binaan ni biasa katakan ia menggunakan chassis logam dan menggunakan salutan anti cap jari. Lagi ciri lain yang ada pada laptop termasuk Intel Killer Wi-Fi 7, Thunderbolt 4 dan menggunakan Predator Sense app. Jadi apa gambaran tentang Predator Triton 14 AI ni? Adakah menarik atau tak?